Macam-macam. Wah, itu hari cermin mata kan. So, yang ini, kau nak mohon buat. Ya Allah. Kakak, itu hari cermin mata saya buat untuk abang-abang Yang ni saya buat untuk kakak-kakak pula ni. Korang mesti jatuh cinta punya lah. Kau tengok warna dia. Apa? Memang cantik. Ya Allah. Kan? So, ini apa ni? Ini kipas. Kipas portable. Yang ini boleh letak air Boleh letak air sejuk. Kau tengok ni. Saya letak air sejuk ni. Warna dia memang tak boleh apa cakap. Tak boleh tahan lah. Warna dia kau tengok sini kat sini. Aku paling suka kat sini warna dia. Nampak? Oh, berkelip-kelip kan. So, kau tengok Ini boleh letak air. Okay, saya letakkan air sejuk dekat bahagian atas ni. Okay. So, dia akan jadi extra sejuk Dia akan jadi extra sejuk dari biasa. So, yang ini dah letak. Button on off dia kat sini. On kan dia. So, bila on, dia akan keluar display kat depan ni. Nampak tak? Kan, dia akan keluar display kat sini. Ini boleh tahan berapa ni? 5 jam 5 jam. Boleh tahan 5 jam ni dia punya bateri dia ni. So, boleh kuatkan lagi. Macam biasalah. Jadi, tak payah nak explain banyak. Tapi yang bestnya, saya dah buka berapa persen tengok ni? Saya dah buka 70%, 60%. 70% kan? Tapi dia senyap kan? Dia senyap tau. Dia senyap. Dia tak macam kau orang gunakan kipas yang biasa tu, yang bunyi dia bising. So, yang ni dia less bunyi sikit. Lepas tu kau tengok sini Ini cuaca tengah panas ni. Kena buka dia punya aircon ni. Kena buka dia punya aircon, tekan. Tengok sini. Dia dah keluar dia punya aircon dia. Keluar air yang saya masukkan tadi tu. Okay, tunggu. Take time sikit, nampak dia dah keluar dah. Oh, nikmat apa yang kau dustakan. Kau tengok. Dia punya snow dia keluar dekat depan. Ya, lepas tu dekat depan ni logo Mohawk ni yang paling mahal ni. Kau nampak logo Mohawk dia berkelip-kelip. Yang the best part sekali yang ini yang tak ada dekat portable fan lain ni Ini bukan lanyard untuk gantung kat leher Ini adalah kabel type C untuk korang jadikan dia sebagai power bank. Cocokkan dekat sini. Lepas tu yang ini cocok dekat handphone boleh jadi power bank. Baik kan? Baik. Kalau tak nak jadi power bank pun boleh. Korang simpan kat sini, gantunglah dekat dia punya tempat sangkut ni. Tempat nak gantung tangan korang pun boleh jugalah, senang cakap macam tu nak masuk tangan. Baiklah. Warna dia dah lah cantik. Bunyi dia dah lah senyap. Lepas tu sejuk pula tu. Boleh adjust. Ini biasalah kan. Semua kipas ni boleh adjust. Tapi yang ini memang lawa lah warna dia. Kak, satu kak. Satu kak, ambil satu ni kak. Kan? Budak-budak perempuan, anak-anak perempuan dia mesti suka warna pink. Warna pink kan. Barulah nampak cantik. So, yang ini daripada Mohawk, saya letakkan kat dalam beg kuning. Kalau korang tak grab, korang yang rugi. Ini